Terdapat sekurang-kurangnya 240 aplikasi Al-Quran digital dalam talian sama ada percuma maupun berbayar, namun perlu berwaspada dalam memuat turun aplikasi itu kerana wujud versi Al-Quran yang diselewengkan dipercayai untuk memurtadkan umat Islam. Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mengesan terjemahan aplikasi The Holy Quran terjemahan bahasa Inggeris yang bercanggah dengan fahaman Ahli-Sunnah wal Jamaah. Laporan khas Ulama Alamaya oleh wartawan Wan Zarul Azri. Cari sahaja Quran pada App Store atau Google Play Store, maka terpampang pelbagai aplikasi. Malah ada yang dilengkapi dengan audio bacaan ayat suci sehingga 30 juzuk, terjemahan pelbagai bahasa dan kod warna untuk tajwid. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر 20 aplikasi diselidik. Selepas diteliti, ditemukan kesalahan pentafsiran pada The Holy Quran, Arabic Text and English Translation meskipun ayat Al-Quran tidak diubah. Semakan lanjut mendapati aplikasi berkenaan dikelola oleh komuniti Qadiani atau Ahmadiyah yang diharamkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Dari surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabin watab. Maksudnya binasalah kedua-dua belah tangan Abi Lahab tadi dan binasalah dia. Tetapi dia menterjemahkan bahawa Abu Lahab itu bukanlah Abu Lahab yang menentang Nabi SAW, tetapi dia adalah merupakan suatu gelaran. Gelaran bagi orang yang suka mengapi-apikan ataupun melaga-lagakan orang lain. Jabatan itu juga mendapati surah Al-Baqarah dan Al-Qari'ah juga disalah terjemahkan. Fahaman Qadiani sesat berikutan pengasasnya Mirza Ghulam Ahmad mendakwa dirinya seorang Nabi, juga Imam Mahdi dan mempunyai mukjizat. Izuli bimbang versi Al-Quran Qadiani dalam bentuk cetakan dijadikan aplikasi dan boleh dimuat turun secara percuma. Itu juga kalau kita tengok dalam surah Al-Muddassir, disebut di situ, Allah sebut, Ya ayuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir. Wa siyabaka fatahhir bermaksud, dan pakaianmu hendaklah kamu sucikannya, tetapi dia terjemahkan wa siyabaka itu bukan pakaian, tetapi sebagai pengikut-pengikut ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW. Soalan hadis itu bagaimana Ustaz melihat? Kita boleh kata itulah kesalahan di dalam penterjemahan Al-Quran, tidak mengikut maksud ataupun kehendak ayat itu sendiri, dan mungkin mengikut hawa nafsu lah dalam menterjemahkan sesuatu ayat tadi. Bagaimanapun tiada aplikasi oleh pembekal perkhidmatan Google atau Apple dapat disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Cuma bantahan atau perbincangan yang mampu dibuat dengan pembekal perkhidmatan itu. Kita perlu faham platform internet ni bukan saja bukan semuanya digunakan bebas digunakan oleh mana-mana pihak. Kalau kita pengguna tidak mempunyai ilmu pengetahuan atau tidak mencari apa-apa sumber rujukan, kita terus saja download, mungkin kita akan download sesuatu aplikasi yang Al-Quran terutamanya yang tidak tidak sah. Dan juga ada juga aplikasi Al-Quran yang dibangunkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi ini pun ada di Google Play Store dan App Store. Beliau juga mengingatkan sesetengah aplikasi dalam talian tertanam virus dan malware yang boleh merosakkan peranti telefon pintar apabila dimuat turun. Wan Zarul Azri, Wan Muhammad Sudin, Berita TV9.